Hai guys, hari ni saya nak main game ni, game Borderline ni. Okey, game dia saya baru perasan. Sebenarnya game ni, okey saya tekan play. Okey, sebenarnya game ni dia ada dekat dalam TV. Saya ingat lagi, saya pernah tengok cerita dekat Netflix. Lepas tu saya pernah tengok cerita dekat Netflix. Lepas tu dia macam Squid Game tau. Dia macam Squid Game. Dia macam apa nama? Macam game. Dia ada game tau. Korang faham tak? Dah, sekarang kita dah masuk. Jom kita pergi start. Okay, dia nak dekat sama dengan Squid Game tau. Tapi yang lagi best saya rasa game ni. Okay, kalau korang nak tengok YouTube pula. Kalau korang sorry tak boleh masuk ni guys. Kalau korang nak tengok apa nama cerita dia, korang type je Alice kat YouTube. Kenapa tak boleh masuk toh guys? Kenapa tak boleh masuk? Masuk. Pelik guys, Tapi tak apa, kita dah masuk, jadi jom kita main lah guys. Okay, kita tunggu je dia masuk. Dia tengah loading lagi tu. Okay guys, kita dah masuk ke dunia dia. Okay, kalau korang tengok dekat cerita dia, dia apa nama, dia macam ada, macam semua orang hilang. Ada orang yang terpilih je masuk ke dalam dunia ni. Masuk kat dalam dunia tu, kalau nak lepas, kalau nak keluar daripada dunia ni, kena habiskan semua game dan bagi tinggal seorang sahaja. Jadi tengoklah game pertama akan apa? Game pertama apa dia? Korang rasa game pertama apa dia? Okey, game ni saya tahu. Okey. Dia game ni dia macam kita kena cari pintu yang betul. Kemudian kita kena tekan button tu. Korang faham tak? Kena tekan button tu. Dan dia tak semudah itu. Akan ada orang kejar kita. Korang faham tak? Akan ada orang kejar kita. Jadi kalau ada orang kejar kita lagi susah. Okey guys, kita dah masuk ke dalam game dia. Okey, dia dah bagi 3 minit sahaja untuk nak cari pintu. Okey, jom kita cari. Tapi kita kena hati-hati juga tau. Dia akan ada orang macam nak bunuh. Korang faham tak? Macam ada orang nak bunuh. Korang faham kan? Dia macam kepala kuda. Korang faham kan? Okey, jom. Jom mari kita cari pintu yang betul. Saya tak tahu adakah saya boleh lepas permainan yang pertama ni. Saya tak tahu permainan dia susah atau tak susah. Kita tadi kat tingkat 2 pula. Tadi kat tingkat 1 kita tadi kan. Sekarang ni dekat tingkat 2 pula. Sekarang ni memang tak jumpa guys. Jadi semua tadi dia pernah check dah. Tapi tak jumpa guys. Mana lah. Terkejut saya kan. Dia pedih guys. Cara yang ni dan saya cara yang ni. Sibuk je. Cara yang tu saya cari yang ni. Tak cari sangat. Cari yang dia tak cari sangat. Okay, apa dah? Ayo. Okay, ayo. Okay guys, tingkat 2 tak ada. Tingkat 3 pula guys. Mana kita tengok? Apakah yang terjadi? What? Apakah yang terjadi? Guys, dah siap. Mantap. Yes, mantap lah guys. Guys, memang padu guys. Guys, saya tak sempat nak cari nak cari pintu dengan button tu. Tapi mereka dah jumpa dah. Memang pro lah dia. Okey. Tadi ada 26 orang. Sekarang tinggal 15 orang. Punya ramai mati. Game tadi tu punya senang lah. Saya sampai tak jumpa killer dia mana. Game ni saya tak suka. Ya Allah, kenapa bagi game tak suka? Okay, sebagai saya cerita. Okay, game ni dia akan dia tengoklah juga apa nama.
Okay, dia kena pilih pintu. Dia kan ada 2 pintu. Okay, dia ada seminit. Kita kena pilih pintu yang betul. Siapa salah pintu, dia kena mati lah. Korang faham tak? Jadi, so sekarang ni... Wih, ada orang dah buka. Alright. Saya rasa ni. Bismillah. Macam mana nak buka weh? Macam mana nak buka? Oh, ada. Betul ke? Wih. Salah. Oh, sudah. Saya rasa putih lah guys. Tapi takut pula kan nak try. Oh, mati. Wih. Okay. Tak apalah guys. Biar mereka mati je. Bukan saya mati. Siapa nak masuk ni? Cepat masuk. Okay guys, saya dah faham. Kita boleh buka pintu je. Okay guys, kita buka pintu je guys. Kita bagi orang masuk. Siapa yang nak masuk. Oh, selamat. Okay. Okay guys, saya macam ni terjahat pula guys. Saya buka. Saya suruh mereka masuk. Jadi macam tak logik lah kan guys. Okay guys. Saya rasa hitam pula. Nak try guys. Saya nak try guys. Tapi berdebar pula macam takut. Sini cepat masuk. Cepat lagi 12 saat lagi. Lagi 12 saat. 10 9. Oh, cepat masuk. Itulah guys. Saya suruh mereka masuk. Tiba-tiba saya yang mati. Mantap. Okay guys. Tak apa. No robots. Okay guys. Saya rasa kita main lagi sekali. Okay guys. Korang tunggu saya start. Okay guys. Saya dah masuk ke dunia yang baru. Okay guys. Korang ingat tadi yang mula-mula tadi saya mati dekat tempat orang tu. Okay guys. Saya dah tak nak buka pintu. Dah saya menyesal. Ada orang main hack. Korang nampak? Aduh, apa ni? Tak strong lah main hack. Aduh. Okay guys, korang perasan tak? Tadi mula-mula kita main ada 26 orang. Sekarang ada 25 je. Tapi tak apa. Sekarang dah ada seorang mati. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Jadi saya tak tahu kenapa dia mati. Sebab kita tak start lagi permainan. Tapi dia dah mati. Saya tak tahu. Okay, adakah permainan pertama yang sama ataupun lain? Apa dia tu? Okay, yang ni saya tak tahu guys. Yang ni saya tak tahu. Berdiri. Jadi saya tak tahu pertama kali saya nampak. Walaupun saya dah tengok cerita dia. Tapi dia berdiri. Mainan dia. Space. Okay. To stay happy, complete 3 stages of minigames. Okay. Dia ada 3 kali minigame dalam satu game ni. Okay guys, saya dah faham game ni macam mana. Okay. Jom. Kita bagi sampai kat mana ni? Ihsan, tolong Ihsan. Saya tak nak mati. Tolonglah, saya tak nak mati. Tolonglah saya tak nak mati. Okay. Sekarang ni dah 55 skor dah. 60 skor. Alamak, 70. Alamak, 70. Mana guys? Okay. Saya target 100 lah guys. Kalau boleh saya nak 100. 100 tu yang saya rasa paling banyak. Dah 100. Okay, 105, 110. Dah habis dah. Salah sebenarnya. Okay ya. Ada orang jatuh ada orang jatuh. Sumpah ada orang jatuh Serius tadi saya nampak ada orang jatuh. Benda ni. Why? Sorry. Biar alik pula. Okay. Yang ni bagi saya paling senang guys.
Okay guys, tapi saya takut juga guys. Saya tak lepas sebab tadi dia tinggal satu. Tolonglah buka saya. Please, please. Please. Please, please, please. Sebab tadi saya ada tinggal satu tau. Tolonglah buka saya, tolonglah. Tak ada satu. Okay, tekan je ni, tekan je. Kat ni pun kacau lah. Okay, tekan. Okay guys. Bak tekan ni saya laju. Korang tengok. Bak tekan saya laju. Korang nampak? Korang nampak tak? Laju kan? Tak. Korang nampak? Saya tak sampai. Nak hidup. Ini pun saya dah tekan. Korang nampak? Ini laju saya tekan. Weh, guys. Apakah yang terjadi? Okey guys, korang perasan tak? Tadi kita duk main permainan. Tiba-tiba kita dah dekat sini. Alright. Maksudnya tak ada siapa matilah. Okey, cuma ada orang mati sikit je. Tadi 25, sekarang 16 orang. Okey, hai semua, hai. Berhenti saudara. Entahlah mereka cek apa lah. Okey, game yang saya paling benci. Yang ini senang tau. Game yang tu. Apa tu nama game tu? Dia macam kena teka kat belakang kita ada apa. Jadi saya takut orang tipu saya. Sebab yang tu lah yang saya paling tak suka. Okay, skip. Semua skip. Difficulty 5 of Skip spades. lah. Okay, mantap. Okay, mereka skip guys. Mereka dekat saya guys. Weh, yang boleh terbang tu mana? Cik, dia memang cepat. Aduh. Okay, cepat. Saya belah sana. Oh, kamu belah situ. Saya geram lah dengan budak-budak ni. Okay, cepat. Tak nak tekan pula. Lah. Okay guys, sekarang ni kita jumpa lagi killer dia. Tak apa. Okay guys, saya nak try juga sampai saya habis. Sampai saya okey. Okey guys, ni dah tingkat 1. Kita naik ke tingkat 2. Alright. So far so good. Dan kita jumpa lagi bilik dia. Di manakah bilik dia? Elah, ni terbang hack. Apa ni main hack? Aduh, apa ni? Sorry guys, sorry. Kamera saya tak tahu apa. Tadi yang hack tu dah check kan? Ke belum? Alah guys, apa dia dah check? Saya check balik. Okay, saya kat sini tak ada kot. Sekejap. Saya malas tak nak check guys. Saya malas. Buat pintu ni malas. Tak apa, kita cari je. Memanglah kita kena cari. Tapi kat manakah? Killer dia, saya mau tengok killer dia lah deh. Waduh. Mana killer dia? Game cleared. Ya, setakat ni tak jumpa lagi killer dia. Adakah killer dia yang mati? Weh, dah siap weh. Punya cepat weh dia pun ni. Serius lah, cepat. Serius, dia pun buat kerja dengan cepat. Jadi tanya. Saya nak jumpa kot killer ni tapi tak jumpa guys. Tapi tak apa. Okay. Kita tengok pula game seterusnya. Harap-harap yang game pintu tu okey lagi dah sebab mereka boleh jalan. Yang saya tak bertahan tu, ada game tu satu yang macam mana dia kena tekan yang dekat belakang leher kita tu, ada apa? Korang faham tak? Jadi saya takut ni kan. Okey, game apakah yang seterusnya? Game yang paling senang yang tadi guys. Kita yang kita mati. Ya Allah, game. Okey, tak apa guys. Game ni saya suka juga guys. Sebab kita tak boleh jalan. Okey guys, skip. Semua skip. Mantap. Game ni saya suka lah guys. Sebab dia macam menguji kesabaran. Masuk. Okey, mantap. Masih masuk. Saya tak nak masuk. Sebab tadi saya dah tahu. Wih, cepat masuk. Saya buka je. Risau selamat. Wih, cepat wih. 40 saat wih. Waduh. Masuk. Okay, mantap. Saya hitam pula. Mana hitam?
Sebab hitam tak penuh lagi tau. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey lah guys, saya rasa sampai sini je lah video kita. Jangan lupa subscribe, share semua guys. Saya memang koyak guys main game ni guys. Okay guys, bye guys.